2 tahun lepas aku seorang penganggur. Tapi Alhamdulillah sekarang ni aku dah bangkit daripada menganggur. Dan aku nak share dengan korang satu cara yang aku buat. Ada orang lain, setiap orang lain dia lain cara lah. Ada yang meniaga, ada yang minta kerja. Tapi macam aku jenis tak suka kerja dengan orang. Aku buat affiliate. Straight forward je. Aku buat affiliate TikTok dengan Shopee. Dan daripada dua platform ni Alhamdulillah, terima kasih banyak sebab bagi peluang. Dan aku dah buat 2 tahun. 2 tahun lah aku maintain 4 angka. Aku dapat bayar kereta mak aku dapat bayar bil, aku dapat bayar api. Alhamdulillah guys. Jadi yang macam aku, dan kalau korang yang sedang 9 to 5 nak cari side income, sebenarnya dia korang spend 5 minit sehari je guys. Korang tak payah nak spend 2-3 jam, tak kacau pun korang punya income hakiki tau, ataupun kerja hakiki. Kalau korang nak tahu, korang boleh tengok dekat bio ataupun korang DM je aku.